Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ini video yang dah banyak kali saya buat tentang penipuan scam ini. Seorang mangsa kehilangan lebih daripada RM70,000 gara-gara dia masuk pertandingan dalam media sosial tangkap-tangkap gambar. Saya dah cakap banyak kali, yang mana game atau peraduan yang tangkap-tangkap gambar dalam media sosial itu semua scam. Tak kisahlah dia pakai profil gambar selebriti ke, artis ke, penyanyi ke, VIP ke. Dah ramai cakap scam, kau ikut je lah. Apa yang membuatkan mangsa ni yakin dan percaya dia akan dapat hadiah tu ialah apabila dia berurusan, dia mesej dengan individu tersebut, individu itu telah mengantar satu surat bukti yang dia akan dapat hadiah tu. Sekarang saya tunjukkan anda surat yang diterima oleh mangsa ni. Jangan ketawa pastikan korang jangan ketawa bila kau tengok surat ni. Okay, anda lihat surat ini. Kau kononnya dapat giveaway daripada seorang pemilik akaun yang menggunakan nama Gadis QS. Ini Gadis QS ni scammer menyamar menjadi Gadis QS. Gadis QS ni pun satu hal juga. Saya tengok video-video dia sebelum ni, duk sibuk buat video tunjuk duit banyak, hadiah banyak yang dia bagi. Itu sebab scammer ambil kesempatan gunakan video dia dan gambar dia tu untuk scam orang lain. Gadis QS saya dah pesan banyak kali. Kau nak jual barang, kau jual barang je. Kau jangan tunjuk tayang duit dan kenderaan yang kononnya hadiah kau nak bagi. Saya nak ajar anda bagaimana untuk anda tahu dokumen ini palsu. First kali, cuba anda lihat terdapat logo Jata Negara dan juga logo PDRM. Now saya nak tanya anda semua, apa kena-mengena giveaway daripada QS ni dengan logo PDRM dan Jata Negara ni? Kat sini je format ni kau dah nampak, kau dah tahu dah ini scam. Seterusnya, saya nak tanya dengan anda, apa kaitan giveaway ni dengan Polis Diraja Malaysia? Ni saya nak bagi tahu, Polis Diraja Malaysia tidak ada kena-mengena dengan mana-mana individu yang ada nak bagi giveaway dalam media sosial. Kau tengok tu pun kau dah tahu itu scam. Kau ni, ya Allah, takkan tu pun kau tak boleh fikir? Ya, apa hal polis pula ada dalam cerita ni kan? Cerita tangkap-tangkap gambar je pun tadi. Seterusnya, kau boleh baca ayat dalam surat ini. Ayat dia pun aku tengok standard-standard ayat macam kau berbual kat kedai kopi je dengan kawan-kawan kau. Kau tengok, aduh, aku tak nafas, tak nak marah-marah. Bulan Ramadan, bulan baik ni kita kena cakap elok-elok. Antara poin lain yang kau boleh nampak ini scam adalah, cuba kau tengok siapa yang tanda tangan surat ini. Dia kata giveaway daripada QS. Apa hal pula surat ini ditanda tangan oleh Tan Sri Rezarudin, Ketua Polis Negara? Dahlah kau palsukan tanda tangan tu. Kau menyamar Tan Sri Rezarudin, Ketua Polis Negara. Apa hal Tan Sri Rezarudin ni pangkat dia cuma inspektor? Kau tengok tu. Ketua Polis Negara ni pangkat dia besar. Aku tak nak sebut dalam ni. Nantikan kau betulkan pula. Nantikan kau macam belajar pula daripada aku kan. Guys, kalau kau pergi sekolah, kau belajar, kau tengok pun surat ni, kau dah tahu dah ini merupakan surat daripada scammer. Terlalu banyak petanda-petanda dan kesalahan-kesalahan dalam surat ini yang boleh menampakkan surat ini tak valid, surat ini tidak sah. Cukuplah, nak cakap banyak-banyak pun korang bukan catik nota pun, korang angguk je, besok-besok korang lupa. Agensi kerajaan, syarikat swasta nak saya hadir ke tempat anda untuk kongsikan rahsia, formula, tips, nasihat bengkel, ceramah, seminar, kursus, latihan dan sebagainya. Saya akan hadir ke lokasi anda. Saya tengok handphone anda, saya tengok je mesej, saya tengok je panggilan, saya tengok je iklan tu, saya boleh tahu itu scammer. Nak saya dedahkan rahsianya, saya ada banyak contoh-contoh mesej daripada scammer kepada mangsa dia yang saya boleh dedahkan kepada anda semua. Anda boleh tengok, anda boleh belajar, anda boleh menjadi seorang yang bijak digital. Kita belajar tentang keselamatan digital untuk mengelakkan kita daripada menjadi mangsa scam. Tak nak kena scam, dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.